kedua ibu bapa kita, serta pasangan hidup kita, sama ada mereka masih hidup ataupun telah pergi meninggalkan kita. Juga kepada guru-guru yang mengajarkan kita ilmu, sama ada mereka masih hidup ataupun telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan kurniakanlah kefahaman ke atas kami sekalian yang hadir pada malam ini dengan kefahaman yang luas. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia-Nya kita diberi nikmat panjang umur, dapat kita bertemu pada hari ini hingga ke saat ini, pada hari yang ke-19 Sya'ban 1447 Hijri. Diberi kita nikmat bukan sahaja panjang umur, tapi dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita masih lagi berfikir secara waras, dalam keadaan kita memiliki segala-galanya. Dalam masa yang sama, mungkin barangkali ada di kalangan sanak saudara kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita yang tak dapat nikmat seperti mana yang kita ada. Mungkin dalam keadaan diuji dengan kesakitan, diuji dengan kesempitan. Kita doakan agar mereka yang sakit diberi kesembuhan, yang sempit diberi kelapangan, dan mudah-mudahan mereka dapat bersama kita juga di surau dan di masjid. Alhamdulillah, selesai kita mendirikan solat fardu maghrib berjamaah. Tahniah dan syabas. Mungkin ada orang yang belum pernah tinggal solat maghrib berjamaah sejak daripada tahun baru lagi. Sejak daripada bulan 1 ni bulan 2. Atau mungkin ada orang yang jaga solat maghrib berjamaah dia sudah bertahun-tahun, tak pernah tinggal. Tahniah dan syabas. Mudah-mudahan
kita semua diberi kekuatan untuk menjaga solat berjamaah. Alhamdulillah, kita juga diberi masa lapang untuk dapat kita duduk selepas maghrib, di antara maghrib dengan isyak pada malam ini. Dan ketahuilah, tuan-tuan, puan-puan yang ada di depan saya ni semuanya dipilih oleh Allah. Bukan kebetulan. Kita hanya buat sedikit saja usaha, Allah tentukan untuk kita sampai ke Dewan Sementara Masjid Al-Istiqamah pada malam ini. Dengan kita pasang niat untuk hadir salat maghrib berjamaah, kemudian kita pasang niat untuk duduk dalam majlis ilmu. Mungkin ada orang tak dapat nikmat tu, dapat sembahyang berjamaah tapi tak dapat tunggu dalam majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan kita terus istiqamah. Bertemu kita pada malam ini dalam kuliah bulanan menerusi kitab Indahnya Hidup Bersyariat karangan almarhum Tuan Guru Datuk Haji Ismail Kamus. Dan saya pun tak jumpa tanda sampai mana kita berhenti. Tapi tak apalah, malam ni kita nak ulang kaji sikit berkenaan dengan bab puasa. Kita sedia maklum, hari ni dah 19 Sya'ban, kurang lagi 2 minggu. Hari ni Jumaat, satu lagi Jumaat, Jumaat yang satu lagi dah bulan Ramadan. Kurang lagi 2 minggu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Muslimin, muslimat rahimakumullah, apa juga ibadat yang kita lakukan dia tertakluk pada syariat. Apa juga ibadat yang kita lakukan tertakluk pada syariat. Syariat ni apa? Syariat ini ialah mengikut ketentuan Allah dan Rasulnya. Ada guideline. Nak sembahyang tak boleh mandai-mandai. Ada guideline yang Allah perintahkan dan yang Rasul tunjukkan. Ditambah pula dengan ulama yang terangkan. Begitu juga dengan ibadat puasa. Dia ada syariat dia. Jadi tak boleh buat pandai-pandai suka-suka. Jadi bila sebut berkaitan dengan syariat, hukum syarak ada 5. Yang pertamanya wajib, yang keduanya sunat, yang ketiganya harus, yang keempatnya makruh, yang kelimanya haram. Boleh ulang. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga harus, yang keempat makruh, yang kelima haram. Alhamdulillah. Ini asas dalam ilmu syariat kita. Dan setiap ibadat itu merujuk kepada 5 hukum. Termasuklah ibadat puasa. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunat, ada puasa yang harus, ada puasa yang makruh, ada puasa yang haram. Nampaknya puasa, tapi siapa buat puasa haram. Nampaknya bagus puasa ni, tapi dia ada guideline daripada Allah dan Rasul. Mari kita perhatikan satu saja malam ni. Kita ambil yang kelima.
iaitu haram. Siapa yang puasa, hukumnya haram. Puasanya tak sah. Dan bila mati nanti ditanya dan disiksa oleh Allah. Pasal apa puasa? Dia bukan wajib, bukan sunat. Haram. Siapa puasa, haram. Baik. Dalam syarak, dalam ilmu syariat kita, puasa yang haram ni ada 4. Haram berpuasa pada 4 hari. Mana dia? Yang pertama, hari raya puasa. Namanya hari raya puasa, bukan suruh puasa. Jadi hari raya puasa berapa hari bulan? 1 Syawal. 1 Syawal haram bagi seluruh umat Islam berpuasa. Nak juga puasa, haram. Nak juga puasa, masuk neraka. Puasa pada 1 Aidil Fitri jatuh hukum haram. Syariat tak suruh kita puasa, suruh berhari raya. Mana le tahu, kan dah 30 hari puasa, semangat. Cuba suruh puasa besok, tak nak. Dah 30 hari makan, tiba-tiba suruh puasa, berat tau. Tapi dah 30 hari puasa, tiba-tiba 1 hari bulan Syawal, semangat tu kita ada puasa, dia terus sambung niat puasa 6. Niat puasa 6. Sebab 30 hari dah semangat dah buat. Terus ambil puasa 6. Boleh tak boleh? Tak boleh. Hukumnya haram. Wajib berbuka pada 1 Syawal. Ataupun wajib tidak berpuasa pada 1 hari bulan Syawal. Jadi jangan buat macam-macam. Hari ni pelik-pelik. Kalau dulu orang yang pakai songkok merah putih ni, di kalangan Tok Mufti, di kalangan imam besar, songkok putih merah, betul? Hari ni kalau pakai songkok merah putih, kena cek latar belakang dia. Sebab ada satu ajaran yang memang trending dia songkok merah putih. Jadi imam nak pakai pun takut. Takut dia masuk tohmahan orang, fitnah orang. Jadi yang pelik-pelik lah hari ni kita tengok, tambah dengan dunia tanpa sempadan. Sengaja direka-reka. Orang rukuk tu rukuk ajalah, yang dipinjut-injut tu pasal. Pernah tengok kan? Takbir sekali je, yang ulang balik, ulang banyak kali tu pasal. Jangan buat pandai-pandai. Dia tertakluk pada hukum syariat. Jadi balik pada puasa tadi, puasa pada 1 hari bulan Syawal haram. Tak boleh puasa. Yang kedua, puasa pada 1 hari raya haji. Bukan 1 hari bulan, 1 hari raya haji. Hari raya pertama, berapa hari bulan? 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah hari nahar. Ada orang puasa pada 9 Zulhijjah. Hari apa? Hari apa 9 Zulhijjah? Hari Arafah. Puasa 9 Zulhijjah sunat. Ada orang puasa 8 Zulhijjah. Dia buat 8 dan 9. 8 tu hari apa? Hari Tarwiyah. Dan ada orang buat straight 1, 2, 3 sampai 9 Zulhijjah.
1 sampai 9 puasa sunat. Daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Jangan mengada-ngada nak tambah 1 lagi sampai lajak 10 Zulhijjah. Jadi puasa pada 10 Zulhijjah haram. Tak boleh puasa. Kalau orang tanya pada kita, kita jawab dengan tegas. Boleh tak kita puasa pada 10 Zulhijjah? Tak boleh. Apa hukumnya? Haram. Tegas. Sebab hukum syarah. Anak cucu kita tanya, pasal apa hari ni tak ada orang puasa? Kita boleh jawab. Sebab kita ada ilmu. Baik. Jadi yang keduanya puasa pada 10 Zulhijjah, iaitu hari raya pertama, raya haji. Yang ketiga, haram berpuasa, iaitu pada 3 hari tasyrik. Hari tasyrik bila? 11, 12 dan 13. Hari tasyrik ni selepas hari nahar. Hari Arafah hari yang ke-9. Hari nahar 10, hari sembelihan Aidil Adha. Hari yang ke-11 namanya hari tasyrik. Hari yang ke-12 tasyrik. Hari yang ke-13 tasyrik. Maknanya raya haji berapa hari tak boleh puasa? 4. 10, 11, 12, 13. 10 hari nahar, hari raya besar. 11, 12, 13 hari tasyrik. Yang mana orang nak buat sembelihan pada 4 hari ni masih dalam kelompok disunatkan. Jadi 3 hari tasyrik tak boleh puasa. Kalau raya puasa, sehari je haram puasa. Kalau raya haji, 4 hari haram puasa. Maknanya raya puasa dengan raya haji, mana yang besar? Raya haji lah. Raya haji lagi besar. Tapi kita terbalik. Raya puasa memang besar-besaran sampai sebulan raya. Jadi yang sepatutnya raya haji, tapi tak apalah sebab budaya. Baik. Hari tasyrik tak boleh puasa. 1 hari raya puasa, 2 hari raya haji, 3 hari tasyrik. Tadi saya kata ada berapa hari? 4 hari yang diharamkan berpuasa. Yang keempat, iaitu pada hari Syak. Pernah dengar? Syak, ejaannya Shin Kaf. Syak dalam bahasa Melayu tulisan Ruminya SYAK. Syak. Jangan syok, nanti lain makna. Hari Syak jadi hari Syak, dia tak salah dengar. Hari Syak kita selalu sebut Syak Wasangka. Syak Wasangka ni makna ragu. Bila hari Syak, iaitu pada 30 hari bulan Sya'ban. 30 hari bulan Sya'ban, namanya hari tersebut hari Syak. Kenapa hari itu hari Syak? Sebab antara puasa atau tidak. Tahun ni Sya'ban akan genap 30 hari. Sebab dalam bulan Rejab tempoh hari, Rejab, Sya'ban, Rejab yang lepas 29 sampai 29 Rejab, 30 Rejab tak ada. Naik 1 Sya'ban. 1 Sya'ban pula tahun ni kebetulan 30 hari genap. 30 hari Sya'ban. Jadi kalau tengok kalender, 30 hari bulan Sya'ban jatuh hari apa? Jatuh hari apa? Kita puasa hari apa? Jangkaannya Rabu atau Khamis. Jangkaan kita berpuasa. Jadi
Katalah dalam kalender tu kita tengok 30 Syakban tu hari Selasa atau hari Rabu. Maknanya hari itu tak boleh puasa. Hari Syak hukumnya haram puasa. Sebab dia di antara puasa ataupun tak puasa, hari yang meragukan. Baik. Jadi cukuplah 4 hari yang diharamkan bagi umat Islam berpuasa. Jadi kalau kita jumlah semuanya, bukan jadi 4 tapi jadi 7 dalam setahun. Pernah dengar tak ada larangan berpuasa pada tanggal selepas daripada tanggal 15 Syakban? Kita hari ni 19 Syakban. Pernah kita dengar kan, lepas 15 tak boleh puasa. Lepas 15 Syakban tak boleh puasa. Tak boleh tu apa? Haram ke? Kalau puasa juga haram ke hukumnya? Tengok balik list yang saya sebutkan tadi, hari yang diharamkan berpuasa. Ada tak sebut selepas 15 Syakban? Tak ada. Jadi larangan berpuasa tu kena jelas. Tak boleh puasa, betul. Tapi tak boleh tu hukumnya apa? Okey, dia tak sampai hukum haram, tapi makruh. Bila dah masuk 15 Syakban, hari yang ke-16, 17, 18 sampai 29 Syakban. 16 sampai 29 Syakban makruh kalau kita puasa. Puasa apa yang makruh? Puasa sunat. Refer balik awal-awal tadi saya kata hukum syarak ada 5. Ada puasa sunat kan? Jadi sengaja dia nak puasa selepas daripada 15 hari bulan Syakban. Ada tak orang macam tu? Ada. Contoh, dengar-dengar Ramadan dah dekat, lagi 2 minggu Ramadan, jadi dia pun nak latih puasa lah. Bulan puasa dah nak dekat ni, kita latih puasa dulu. Dia ajak satu rumah, isteri dia, anak-anak dia, dia ajak puasa. Sebab nak prepare untuk puasa dalam bulan Ramadan. Jadi 2 minggu sebelum Ramadan tu dah lepas daripada 15 Syakban. Boleh tak dia puasa? Tak boleh. Tak boleh tu hukumnya apa? Makruh. Makruh tu apa? Ditinggalkan dapat pahala, buat tak berdosa. Bukan macam haram. Kalau nak puasa juga Isnin depan ni, silakan, boleh puasa. Sebab kita puasa tak berdosa pun. Tapi siapa yang tak puasa dapat pahala. Jadi yang kita nak cari pahala, tentulah kita nak tinggalkan, tak nak puasa. Sebab apa tak boleh puasa pula? Sebab dah lepas 15 Syakban. Sabit dalam hadis Nabi sebut larangan berpuasa selepas daripada 15 Syakban. Nak mudah faham lagi, makruh ni macam mana? Makruh ni perkara yang dibenci. Makariha. Kariha tu maksudnya benci. Makruh daripada perkataan kariha, makruh dibenci. Siapa yang benci? Nabi benci. Bila Nabi benci, Allah pun benci. Kalau kita puasa selepas 15 Syakban, makruh. Makruh tu dibenci. Siapa yang benci? Nabi dan Allah benci. Tak suka. Maka sebaiknya kita tinggalkan. Nak mudah faham lagi, tuan-puan makan durian, datang masjid sedawa,
Orang suka tak? Orang suka ke tak? Tak suka. Satu masjid bau durian. Jadi bila orang tak suka, orang marah, kita pun tak selesa. Apatah lagi Nabi tak suka, Allah benci, lebih baik tinggal. Jadi puasa selepas daripada 15 hari bulan Syakban. Bukan 15 ya. Maknanya selepas 15. Tuan-tuan kena faham betul-betul. Fiqh ni dia kena faham, bukan kena hafal. Sebab tu namanya fiqhun. Fiqhun daripada perkataan faham. Jadi kena faham. Kalau nak puasa 15 Syakban, 15 hari bulan Syakban yang lepas, 15 Syakban hari apa? Hari ni 19, Jumaat tadi 18, Khamis berapa? 17, Rabu 16, Selasa 15. Ada tak orang puasa pada hari Selasa lepas? Ada tak? Ada tak? Ada kan? Boleh tak boleh puasa? Saya jawab. Boleh ke tak boleh puasa pada hari Selasa lepas? Isnin memang hari sunat berpuasa. Puasa Isnin Khamis. Ini hari Selasa. Hari Selasa sunat puasa. Sebab apa? Sebab 15 Syakban. Puasa sunat salah satunya ialah puasa pada tanggal 15 Syakban. Dalam kitab ni ada. Tapi jauh lagi kita nak jumpa. Dalam bab puasa. Tahniah Syabas. Bulan Syakban ni sehari pun tak ada puasa, ambil 15 Syakban. Dah lepas lah dah. Sebab tu bulan Rejab ni istimewanya, Rejab istimewanya dalam kuliah yang lepas, sebulan lepas. Tuan-tuan masih ingat lagi? Rejab ni istimewanya sebab apa? Sebab 27 hari bulan Rejab. Apa peristiwa berlaku? Isra' Mi'raj. Syakban ni pula yang menjadi dia bulan hebat. Yang imam baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi ada juga imam dah tak sebut Rejab dah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ada pernah dengar? Ada. Nanti kita bahas. Berhenti sekejap untuk laluan azan. Arihna ya Bilal. Alhamdulillah wa syukurillah. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Kita sambung sikit lagi. Jadi kita berhenti tadi pada tempat bab doa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bila habis Rajab, tinggal lagi Sya'ban dan Ramadan. Ada tak dalil yang Nabi baca Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan? Ada jumpa? Kalau ada jumpa, sila amal. Jadi yang jelas hadisnya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, masih lagi sebut Rajab dan Sya'ban. Walaupun dah masuk bulan Sya'ban. Kenapa nak sebut Rejab? Tak payah sebut lah. Sebab Rejab dah lepas. Kita tahu ke kita dapat keberkatan, doa kita terangkat, kita dapat berkat pada bulan Rejab yang lepas? Tak tahu. Jadi tak tahu, teruslah mohon. Barangkali Allah tak kabulkan permintaan kita dapat keberkatan daripada bulan Rejab. Bila doa dalam bulan Sya'ban baru Allah kabulkan. Tapi kita tak sebut pula Rejab. Kita sebut Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sayanglah. Sebab yang Nabi sebut Rejab, Sya'ban, Ramadan.
Jadi kalau tak ada dalil, ikut aja yang mana ada dalil. Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Baik. Jadi apa istimewanya dalam bulan Rejab? Kerana 27 Rejab, iaitu Isra' Mi'raj. Nabi tambah lagi, Allahumma barik lana, berkatilah kami dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Apa yang ada pada bulan Sya'ban sehingga Nabi pesan suruh minta keberkatan dalam bulan Sya'ban? Apa yang ada dalam bulan Sya'ban? Berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis, dalam bulan Sya'ban ni istimewanya sebab malam nisfu. Apa dia malam nisfu? Nisfu Sya'ban. Nisfu tu separuh. Malam 15 Sya'ban. Tuan-tuan kena faham betul-betul. Malam 15 Sya'ban. Maksudnya besok 15, malam ni malam nisfu. Malam nisfu Sya'ban. Bukan 15 malam tu. Ada setengah surau masjid dia confused. Dia WhatsApp saya, dia tanya, macam mana ni Ustaz? Jadi kita sebut malam Jumaat dengan Jumaat malam. Ada beza tak? Ada. Kalau malam Jumaat maksudnya Khamis malam Jumaat, besok Jumaat malam ni. Kalau malam ni namanya apa? Kalau malam ni namanya Jumaat malam. Jumaat malam Sabtu. Jadi nisfu Sya'ban tahun ni jatuh pada hari Selasa. 15 Sya'ban hari Selasa. Jadi nisfu tu bila? Isnin malam Selasa. Ada baca Yasin kan? Ada. Berapa kali? 3 kali. Alhamdulillah, hebat. 3 kali buat? 3 kali? Bagus. 3 kali sebab nak partnerkan dengan 3 niat. Betul? Orang dulu-dulu dia still buat 3 kali. Tak nak dia buat sekali. Tapi sekarang ni orang dah mula lemau. Imam Enau saja kita baca Yasin malam ni 3 kali. Berkerut kening tengok imam. Betul ke imam? 3 kali baca Yasin. Jadi orang dulu-dulu satu Yasin, satu niat, satu hajat. Ni amalan alim ulama silam. Satu Yasin, satu hajat. Sebab tu kena baca 3 kali Yasin nak dapat 3 hajat. Tak apalah, kod-kod malas dah, jangan tak buat. Buat juga sekali je. Sekali satu Yasin, 3 hajat. Satu Yasin, 3 hajat. Jadi mana lebih kuat? Tentulah satu Yasin, satu hajat. Sebab tu kita masih lagi amal 3 kali bacaan Yasin. Baik. Jadi nisfu Sya'ban ni hebat. Sebab tu malam terangkatnya amalan kita. Nisfu Sya'ban, amal yang kita buat sepanjang tahun akan dibawa ke langit. Kita ni ada amal harian yang diangkat ke langit. Ada amal tahunan. Buku catatan kita tu ada buku catatan harian. Sehari 2 kali malaikat buat laporan pada Allah. Yang tukang catatnya siapa? Raqib dan Atid. Yang kita bagi salam kat dia tadi. Ada bagi salam kat dia tak? Ada. Masa bila? Masa semayang. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa paling kanan? Nabi suruh sunat paling ke kanan. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa paling kiri?
Bagi salam tu rukun, memalingkan muka tu sunat. Kenapa sunat memalingkan muka ke kanan dan ke kiri? Sebab ada orang tanya, Ustaz, kenapa kita kena bagi salam pula kat belah kanan? Siapa ada? Yang kita nampak orang sebelah kita, dia pun bagi salam juga, dia takkan jawab salam kita. Betul? Ke tuan-puan jawab tadi, Waalaikumsalam. Orang sebelah bagi salam, dia jawab salam. Ini antara salam yang tak boleh jawab. Jangan tuan-puan tahu wajib jawab salam aja, ada yang tak boleh jawab, macam puasa tadi, ada yang haram puasa. Jadi ada tempat yang tak wajib jawab salam, iaitu salah satu, ada 4 juga. Tak apa, kita selit-selitkan aja. Salah satunya salam ketika dalam sembahyang, tak wajib jawab. Sebab semua kita akan bagi salam. Siapa yang jawab? Ni, sebelah kita ni jawab. Yang ada siapa? Selain daripada kita, orang sebelah kanan dan kiri, siapa ada? Malaikat. Malaikat siapa yang paling dekat yang kita bagi salam? Raqib dan Atid. Raqib catat kebaikan, Atid catat keburukan, kejahatan yang kita buat. Dia hantar laporan tu nanti waktu subuh nanti. Waktu subuh esok nanti, dia passing buku tu dekat, nak bagi mudah faham, dia passing buku catatan tu dekat malaikat yang memang akan turun naik. Kerja dia runner. Nak mudah faham runner pada Allah. Dia akan turun, malaikat yang bertugas shift siang, dia akan turun waktu subuh besok. Sebab tu sepakat ulama, waktu subuh solat berjamaah adalah waktu yang paling istimewa. Yang paling istimewa. Sebab berkumpul padanya bergerombolan malaikat daripada langit. Dia akan bertemu di surau, di masjid, mana-mana seluruh dunia. Boleh ke dia orang datang, Ustaz? Berapa jumlah malaikat yang Allah ciptakan? Allahu Akbar. Mereka mengerjakan tawaf di Baitul Ma'mur satu hari, 70,000 malaikat tak keluar. Besok 70,000 malaikat tak keluar. Sejak bila? Sejak Allah jadikan langit dan bumi. Berapa? Hitunglah. Tak terhitung. Sebab tu pepatah Melayu kata, sebanyak pasir di bumi. Nak kira, mana ada orang kira pasir kat bumi? Nak bagi tahu jumlah malaikat ramainya. Kalau kita nampak tak ada ruang kita duduk ni, tantang kita duduk atas riba dia. Ya. Dalam hadis, sehingga kan daun-daun kering berguguran tak ada yang jatuh ke tanah, melainkan jatuh atas para malaikat. Padat tak padatnya. Nasib baiklah kita tak nampak. Kalau nampak nak berjalan pun susah, tumpang lalu, tumpang lalu, tumpang lalu. Jadi mereka tu datang dekat surau masjid. Mereka bertemu pada 2 waktu. Yang pertama waktu subuh. Waktu subuh malaikat shift siang turun, yang malam naik. Ini yang dia bawa buku amalan kita ni. Maghrib tadi setakat pukul 8.40 ni isi dengan kebaikan. Sebab nak sampai ke besok pagi. Jangan buat maksiat, jangan buat perkara yang tak elok. Jaga buku kita elok-elok. Dan bila habisnya shift siang, malaikat yang kerja waktu siang, dia akan tukar shift balik pada waktu asar. Waktu asar, subuh dengan asar. Asar ni sama juga. Malaikat yang kerja shift malam turun, yang shift siang naik. Dia akan bawa buku catatan kita. Dan ada yang ditugaskan membawa buku catatan kita, buku catatan tahunan. Ini nisfu Sya'ban. Untunglah siapa yang datang majlis pada malam nisfu Sya'ban yang lepas. Jadi kalau dah lepas tak adalah, tahun depan lah.
Tahun depan minta panjang umur, jumpa dengan nisfu Sya'ban lagi. Jadi yang tahunan punya ni pada malam nisfu Sya'ban dengan berdasarkan dalil, walaupun ada khilaf. Ada beberapa pandangan ulama, tapi kita ambil kira dia pandangan ulama. Jadi sebab tu buku catatan ni akan disimpan sampai kita mati. Dan kita tak tahu apa yang ditulis oleh malaikat. Yang kita tahu kita buat baik ataupun kita buat jahat. Itu kita tahu. Tapi berapa banyak kita pun kadang terlepas pandang. Berapa kali kita sebut kalimah Alhamdulillah dalam sehari ni, kita pun tak tahu. Tapi malaikat detail. Dia akan kira semua amalan kita. Tak ada miss langsung. Masa bila kita boleh tengok buku catatan kita ni? Berapa umur kita hari ni? 60, 70, 80, sampailah akhir pernafasan kita. Sampai kepada titik noktahnya, kita akan berhenti. Inqata'a amaluh, terputus segala amalan. Malaikat pun tak ada buat kerja. Raqib Atid pun dia dah tak ada catat apa-apa, tak ada buat apa dah. Dan buku kita ni akan kita dapat di padang mahsyar kelak. Di padang mahsyar ketika kita menanti hisab, yaumul hisab, hari perhitungan. Nak hisab ni kena ada bukti, kena ada rekod, baru boleh hisab. Jadi buku ni akan sampai pada kita masa kita bertahun-tahun tunggu berdiri di padang mahsyar. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, siapa yang dapat buku daripada sebelah kanannya, dia jadilah ahli syurga. Tapi siapa yang dapat buku dari sebelah kirinya, au min wara'a dhahrih, atau dari arah belakangnya, yasla sa'ira, sa'ir, neraka sa'ir lah tempatnya. Allahu Akbar. Terima tu pun dah tahu dah. Nanti malaikat akan serah buku catatan kita tu. Ada orang dapat daripada tangan kanan dia, itu tanda baik. Tapi ada yang dapat daripada tangan kirinya, bahkan ada yang malaikat lempar dari belakangnya. Wa yasla sa'ira, jadilah tempat tinggalnya di neraka sa'ir. Belum hisab lagi, tapi situ dah jadi petanda. Sebab tu kita mintalah pada Allah, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, dapatkanlah buku catatan aku nanti dari sebelah kanan. Masa bila nak baca doa ni? Masa ambil wuduk, basuh tangan kanan. Berapa tahun dah amal? Alhamdulillah. Yang belum amal, hafalkan doa. Tak dapat bahasa Arab, bahasa Melayu tak apa. Ya Allah, sambil basuh tangan kanan 3 kali, ya Allah, dapatkanlah buku catatan aku daripada sebelah kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa a'udzu bika an tu'tiya kitabi bishimali. Masa tangan kiri pula, ya Allah, lindungilah diri aku daripada dapat buku daripada sebelah kiri. Tak nak kita. Tu yang doa wuduk tu, sambil ambil wuduk, sambil ada doa. Baik. Jadi persiapan nak puasa, last saya minta masa 2 minit lagi. Lepas ni tak jumpa dah. Mana tahu kali terakhir saya pesan buat tuan-puan hari ni. Jadi lepas ni kita tak jumpa dah, pun jumpa Ramadan. Bila kita dapat berita 1 Ramadan, seperti mana tahun-tahun lepas saya ingatkan, dapat berita 1 Ramadan, muka mesti ada senyum. Jangan muka masam aja.
berkerut kening besok puasa, menong jauh dia. Sunnah mesti kena gembira. Ramadan ni suka tak suka dia tetap akan datang. Tetamu Allah yang agung. Seluruh pelusuk rumah dia akan terjah. Suka ke tak suka ke dia akan datang. Suka ke tak suka ke dia akan pergi. Tetamu. Jadi sunatnya kita gembira. Sunatnya gembira bila tahu Ramadan. Walaupun dalam hati itu rasa macam tak suka, buat suka. Ya, betul. Sebab nak dapatkan sunat. Lebih baik lagi kalau tuan-puan praktikkan, tunjukkan tanda suka dengan melakukan sujud syukur. Saya dah ingatkan dalam tahun lepas kan? Jadi sujud syukur. Bila isytihar aja, besok 1 Ramadan, malam tu lepas Isyak, pakat buat masing-masing. Jangan buat secara berjamaah. Tak disyariatkan. Jangan mandai-mandai. Jadi, buat masing-masing. Sujud syukur, kita tak pernah buat barangkali. Yang pernah buat, steady, teruskan. Yang tak pernah buat, tak apa, belajar. Sujud syukur, macam mana kita nak semayang, macam itulah kita buat. Ada wuduk, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Dah ready semua, nak buat dalam keadaan kita duduk ke berdiri, boleh pilih. Kalau duduk lagi senang. Yang pertama, niat saja. Sahaja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Syukur pasal apa? Pasal jumpa Ramadan. Kan kita minta dah 2 bulan dah. Wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Bila dah sampai Ramadan, terkejut pula. Orang nyanyi Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dia nyanyi tiba-tiba Ramadan. Kan lain. Jadi tanda kita bersyukur tadi, buat lakukan sujud syukur. Kita minta 2 bulan dah. Banyak orang, sahabat kita minggu lepas dah meninggal. 2 hari lepas ada yang meninggal. Tak sempat Ramadan. Jadi niatnya saja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Lepas tu angkat takbir. Allahu Akbar. Tak payah baca apa-apa. Fatihah tak payah baca, surah tak payah baca, iftitah pun tak payah baca. Berhenti sekejap, terus sujud. Allahu Akbar. Dalam sujud tu mintalah apa-apa pada Tuhan. Minta sehat, minta sampai habis Ramadan dapat jumpa tahun ni. Jadi dah puas merintih dengan Allah, angkat kepala, tak payah baca tahiyat, tak payah baca apa-apa. Terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh buat? InsyaAllah. Bila nak buat tu? Lepas maghrib boleh, lepas isyak boleh. Isytihar aja 1 Ramadan, boleh buat masing-masing. Malu, takut orang tengok. Ada pula nak sujud malu. Ada orang nak sembahyang pun malu. Jadi kalau rasa malu, carilah tempat yang tersorok sikit. Macam baik sangat pula buat sujud, kan? Perasaan kita orang kata, pada orang tengok pun tidak. Jadi pandai-pandailah. Yang paling penting ilmu. Ilmu memacu kehidupan kita. Tak ada ilmu, tak tahu arah tujuan kita ke mana. InsyaAllah cukup sekadar ini. Semoga kita berpeluang bertemu dengan Ramadan yang kurang dari 12 hari. Dan mudah-mudahan kita dapat jumpa dalam keadaan kita sehat, boleh kita ibadat. Tarawih jangan lupa, jangan tinggal. Witir pun jangan tinggal. Jangan ambil tarawih aja. Witir tak buat. Ini kebiasaan setengah orang. Kalau tarawih 20, dia buat 8 aja. Kalau buat 8, dia buat 8 juga. 3 dia tak buat. Berubahlah. Kita bukan orang baik, tapi nak jadi baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. A'udzu billahi